Jom kita jumpa manusia paling awal. Paling awal, Mat. Mat, paling awal. 9 tu sekarang. Masih pukul 9. Nampak tak ada nombor 9? 11 weh. 11 Dia terbalik. Jom dia terbalik. Weh, 11 weh. 9, 11 weh. Jom. Okey, kita nak cari rakyat yang hilang. Ahli yang hilang. A few moments later. Okey, kita dah jumpa rakyat hilang. Guys. Itu tengok. Polis trafik. Weh, kita kat mana ni weh? Cepat bagi tahu weh. Weh, kita kat mana weh? Kita dekat Australia. Wish. What is this? Wow. Tak strawberry. Sikit strawberry. Weh, sekejap. Tak ada ni. Bila kita keluar dengan bank begini. Contoh. Hilang, Mat. Hilang. Member ada bank. Hilang. Nanti Nya bayar. Ya. Dia sambil jalan ayah dia ambil yang ni. Weh, member hilang weh. Ada ayah. Weh, macam-macam ada. Oh. Lama-lama. Ini bukan lama. Ibu kecil-kecil. Kecil-kecil ni. Ni apa? Pedas. Weh, lagu. Weh. Weh, lagu dia. Weh, rasa macam masuk alam lain lah. Weh, alam lain weh. Kita berada di Bandung. Ya betul. Nampak tu Bandung. Bandung nampak weh. KLCG. KLCG bro. Okay, KLCG. Okay, KLCG. Cakap bang, kau intro apa sana? KLCG. Stop it. Get some help. Buru-buru gila. Sekarang kita dah keluar daripada pasar seni. Dekat 4 minit. Kita nak pergi KLCG, ikut jalan belakang. Okay, tour guide kita depan sekali pakai tudung krim. Dia beratur. Lah, benda tak FOMO pun beratur lagi. Hari tu sebab FOMO. Rasa macam dah lama kan? Wow. Wih, berat. Matahari ni. Ya ke? Aduh, sorry lah. Dia Janji Melayu. Kita orang janji ni tau. korang tiba-tiba on time. In the morning guys, saya lambat. There you are. KLCG. Kenapa tak ada apa tu? We have to cross. Cannot. Hijau mah. Hijau. Green mah. Mana? Mana apa situ? Ayo. Mana hijau? Itu hijau. Oh, itu ke KLCG? I think kita rasa ada dua tempat. Satu yang besar tu kan? Yang besar tu dekat sana. Buat lagi. Santai. Banyak jalan kaki. Diorang ni tengah queue ke? Diorang ni tengah queue rupanya. Okay, Wani, buat kerja, okay? Tengok nanya. Apa? Okay. Okay, tu je. Sebab lama Wani duduk scan dia tak boleh. Dia penat. Dia kena tunggu dalam 20-30 minit. 20-30 minit, boleh? Okay, sekarang kita tengah. Ui, tadi semua duduk dekat. Ni kita boleh lari sini ya. Basikal. Nampak tak basikal korang? Korang nampak tak? Pukul berapa? 1024. Kunci pada sini, makanan korang kita masuk. Okey. Macam. Aku nak Kenapa? special apa? Rasanya dia punya khas. Ya. Dengan Nak pistachio supreme? Nak makan apa ni? maybe Apa? nak try strawberry rainbow. Mana ni? Macam mana sebut dia?
croissant. Okay, lepas tu macam This one strawberry croissant. Maybe you should buy cakes. oh, ya nak apa? Ada cheese nak tiramisu. Mana? Dia. Oh, ni cepat nombor. Oh, dia tengah kan? Let's go. We going upstairs. Oh my god, the vibe. Okay, kalau korang nak order makanan, korang kena QR kat meja. QR. Mana berat tadi weh? Weh. Dia punya pastry okey je. Tapi tak adalah macam wow pun, biasa je. Ya, biasa je. Tapi memang sekarang price dia macam tu kan. So macam faham lah. Betul? So okay kah? Saya nak pusing kamera ni. Macam mana? Lagi. Berapa per 10? Dia punya pastry. Okey lah, sedap rangup. Okay, kau ada apa tadi? Pistachio provolone. Betul. Dia punya cream? Cream dia okey lah. Pistachio, tapi tak rasa pistachio sangat. Dia banyak more to cream dan more to sweet sangat. Tapi manis ke dia punya matcha kan? Apa? Berapa per 10 tadi? Matcha dia sedap. Pekat tapi muak. Point bread berapa? Masa 6 kot. 6 bukannya sedap. Macam mixed feeling tu. Tapi kita I think 8 lah, 8. 6.5? kita punya tadi kita order strawberry croissant. 7 je. 7 je. Sangat biasa. Oh, sangat biasa. Kita nak pergi mana? Ikut kaki. Apa? Kemah orang-orang tu weh? Saya punya poket. Kalau korang makan makanan Indian, saya nak India tahun sana. Oh, India tu. Macam Little India. Betul macam So, Little dia India. ada- Oh, yang dekat dengan Apa? dekat Nasi, dengan bukan nasi Central kandar. tu. Dekat dengan KL Central. Yes. Nasi biryani. Refill. Nasi biryani ya? Nasi. Nasi daun pisang. Oh. So, sana. It's fun kita tengok Chainsaw Man. Ya. Bukan Kakak tengok tapi tak? sedih lah cerita tu. Tengok cerita apa? Chainsaw Man. Ini movie. Oh. Dah nak wayang ke? Oh, Nak, ini kita ada. Kalau Conjuring kita ada buy one free one ticket. Jom weh. Nak. Nanti lagi satu je lah. Nak. Beli. Nak. Conjuring. Okay. Tapi kena tengok timing dulu. Kat sini kat mana tu? Quill Mall. Cuba je. See what? Okay guys, kita nak pergi NU Central. Kita nak tengok wayang guys. Jom, let's go. Jalan kaki. Kita jalan kaki sampai MRT Pasar Seni. Lepas tu kita naik MRT Pasar Seni. Kita turun ke mana? KL Central. Turun right? KL Central. KL Central. Okay. Ya, ada Conjuring. Ada buy one free one ticket kalau you using GSC. You using GSC, you got buy one free one Yeah. ticket, okay? Hari ni kita akan achieve 12,000 Tunggu. steps. Okay. 12,000 step. So small. We need mineral water. Using zebra lane. Itu kau tak panggil tu, tak tahu dia sampai MRT naik seorang. You tu. Bukan, takut sampai PJ tidur. Dengan tekak. Nampak ke kamera? Oh, inilah dia kan ada juga kat TikTok. Oh, cafe. Hola, amigo. Cerita sekali. Kuala Lumpur. Ya, Paul. Tokong Weh, baca bahasa Cina. Tokong Xin Ze Siya. Wah, dia pandai belajar Dia Cina. tulis lagi gila. Oh, ya ke? Okay, so sorry. Budak ni nak Ingatkan dia cakap Chinese. Sebab cara cakap macam songsing macam nampak macam Cina tak ada kami. nampak macam real. Tapi tak boleh tekan lah. Mana tekan dia tu. Tapi diorang baru hijau. Hello from the other side. Oh, daunnya dia. Okay, jom. Shooting Malaysia Road. Tadi kan boleh tak? Untuk menambah peraturan. Demokrasi dah tak boleh lagi dah. Ini yang bergerak. 在前面 Alah, tinggalkan lagi orang seorang.
First kali. Tak, Cafe Internajua dah tutup dah. Tak ada dah tu. Dia punya tu. Ha, ni dia kat dalam kedai. Bukan kedai kamera yang mana beli tu. Up tu ni boleh kona. You have license tak? So why you so bangga? I don't know ah. Which one ah? Tengok yang ada signboard. Alright. Kita nak pergi mana? MRT ke? Yes. MRT tu. Ya. Lepas tu, kenapa kita pergi sini? Kenapa tak melintas lagi kat sana lagi senang? Kita kan ada pergi sana. Boleh je jalan sini. Nak pergi ke? Boleh je. Sana lagi senang melintas. Lari je. Tak payah ikut. Jalan-jalan. Jom, jalan dulu. Cuma tak, daripada kita tunggu sini, baik kita jalan ke depan dulu sikit. Dah, jom lintas. Tak ada kereta sekarang. Cepat. Oh my god. Ni laluan teksi ke? Baik baju. Ya. Bandar tu. Ha, bandar. Panasnya. Tu minus ada. Ni lain. Nak juga. Mana? Panasnya. Kita dah beli one day pass. Nak pergi sini. Kita sekarang nak pergi sini. Okay. Sekarang kita kat sini. Kita kat sini. Let's go. Let's go. Aquarium. Korea. Betul naik. Oh. Lah, hari tu kita naik MRT lah. Bukan LRT. Asal kita nak tak naik MRT? Ada orang. Sekejap. Okey. Kita dah keluar. Dah sampai kat Central. Kita dah sampai ke Central. Kita nak buat apa esok? Kita nak tengok Conjuring. Awal nak tengok Conjuring. Okey, sekarang semua tengah pening nak pergi mana? So kat tadi saya nak pergi mana? Kita pergi Museum Negara lah. Boleh. Okey. So kalau dari Pasar Seni tadi Bila 2 stesen je lah. Kalau nak pergi museum. Betul? Bila kau guna public transport. Ha. Kaki kau kena kuat weh. MRT, LRT apa? Ya. Cha. Mana jalan dia? Oh. Jalan tengah ni Tak, dia punya skeleton laju mat. Nak terbalik ke belakang? Belakang. Oh. Weh, semua orang rushing kat MRT. Kat MRT semua orang lari-lari Weh, Jah. Kat MRT semua orang lari-lari Terlepas train. Semua orang lari-lari kat MRT. Ya tu, diorang macam hari ni cuti ke? Kalau time kerja lari weh. Time kerja lari Ha, Oh my god. Naik MRT? Tak, orang lain nak. Mana cepat lah. Okay, bye. Dah sampai. Museum Negara guys. Okay, let's go. Kena bayar ambil masuk kan? Hujan lah.